Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan cara-cara untuk top up account Gap. Pilih ikon top up ataupun kita boleh pilih ikon GAP ini. Pada paparan ini tuan-tuan hendak memilih Gold, dan kemudian pada payment method tuan-puan boleh memilih sama ada tuan-puan mahu online banking, auto debit ataupun bank in. Pada kali ini saya tunjukkan cara-cara untuk membeli atau top up account Gap melalui FPI online banking. Dan kita klik OK. Pada bahagian ini kita boleh milih sama ada kita hendak memasukkan purchase amount ataupun purchase quantity. Sebagai contoh, saya memasukkan nilai amount di sini paling minimum untuk top up account Gap adalah RM100 dan purchase quantity gram automatic akan appear di sini sebanyak 0.2053. Ini ada bergantung pada harga harian account Gap, iaitu 1 gram bersamaan pada hari ini 18/5/2025 bersamaan dengan RM487. Kemudian tuan-puan hanyalah perlu tekan tick di sini dan seterusnya place order, dan kemudian ia akan pergi kepada FPI online banking di mana tuan-puan hendak membuat pemotongan. Video pada kali ini, terima kasih.